Rekod dunia akhirnya pecah. JDT bukan sahaja menjulang trofi, tetapi turut mencipta sejarah baharu yang mengejutkan dunia bola sepak. Dalam masa sama, satu lagi perkembangan besar melibatkan Shane Lowry kini mula menjadi perhatian. Apa sebenarnya yang berlaku? Johor Darul Ta'zim (JDT) sekali lagi mencipta sejarah besar dalam arena bola sepak apabila berjaya memecahkan rekod dunia tanpa kalah paling panjang dalam saingan liga. Namun, malam bersejarah itu bukan sahaja mengenai trofi dan rekod, malah turut membuka satu lagi perkembangan menarik apabila pertahanan JDT, Shane Lowry, dilaporkan sudah melengkapkan tempoh pemastautin 5 tahun di Malaysia. Kemenangan ke atas Kuching City dengan keputusan 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim menjadi saksi kepada satu pencapaian yang mungkin sukar diulangi oleh mana-mana pasukan dalam masa terdekat. JDT kini secara rasmi mencatatkan 109 perlawanan liga tanpa kekalahan, sekaligus melepasi rekod 108 perlawanan yang sebelum ini dikongsi bersama ASEC Mimosas dari Ivory Coast. Lebih menarik, rekod tersebut bukan dibina dalam tempoh singkat. Rentetan luar biasa Harimau Selatan itu bermula sejak April 2021, selepas mereka kali terakhir tewas dalam saingan liga apabila tunduk 0-1 kepada Terengganu FC. Sejak kekalahan tersebut, JDT terus tampil sebagai kuasa dominan dalam saingan domestik. Musim demi musim, mereka berjaya mengekalkan konsistensi walaupun berdepan perubahan pemain, jurulatih, jadual padat dan tekanan untuk sentiasa mempertahankan status sebagai pasukan terbaik negara. Aksi menentang Kuching City akhirnya menjadi detik yang melengkapkan sejarah tersebut. Dalam perlawanan itu, Marcos Gilim membuka tirai jaringan buat JDT sebelum Oscar Arribas menggandakan kelebihan Harimau Selatan. Penyerang baharu, Shahab Zahedi, kemudian melengkapkan kemenangan 3-0 yang memastikan tiga mata menjadi milik tuan rumah. Kemenangan tersebut membawa makna lebih besar daripada sekadar permulaan sempurna Liga Super Malaysia 2026-2027. JDT kini berdiri sebagai pemegang rekod dunia baharu dengan 109 perlawanan liga tanpa kalah. Pencapaian itu turut mendapat perhatian Ketua Jurulatih JDT, Cisco Munoz, yang tidak melepaskan peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, yang menjadi peneraju utama pembangunan JDT. Menurut Cisco, pencapaian tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa dan bukan perkara mudah untuk dicapai dalam bola sepak moden. Beliau melihat segala usaha, pelaburan, kemudahan serta pembangunan yang dilakukan sepanjang lebih sedekat menjadi antara faktor penting kepada kejayaan JDT berada pada tahap tertinggi. Cisco turut menggambarkan kejayaan memecahkan rekod dunia itu sebagai malam bersejarah buat seluruh warga JDT. Bagi seorang jurulatih, mencapai kemenangan secara konsisten sudah cukup mencabar. Namun mengekalkan rekod tanpa kalah selama 109 perlawanan liga memerlukan lebih daripada sekadar kualiti pemain. Ia memerlukan mentaliti kemenangan, kedalaman skuad, pengurusan kecederaan, disiplin taktikal serta kemampuan untuk mengekalkan fokus dalam setiap perlawanan. JDT kini bukan sahaja mengejar trofi, tetapi turut mengejar satu lagi angka yang pasti menjadi perhatian dunia. Dengan rekod 109 perlawanan tanpa kalah sudah berada dalam buku sejarah, persoalannya kini ialah sejauh mana angka tersebut mampu terus meningkat. Dalam masa sama, kemenangan tersebut turut menyaksikan JDT menjulang Piala Sumbangsih buat kali ke-9 berturut-turut selepas menewaskan Kuching City 3-0. Bagi Kuching City pula, kekalahan itu tidak dilihat sebagai penamat kepada perjalanan mereka dalam musim baharu. Ketua Jurulatih Kuching City, Aidil Sharin Sahak, mengakui pasukannya masih belum menemui rentak terbaik. Beliau menjelaskan bahawa skuad The Cats masih baharu dan sebahagian pemain tidak dapat mengikuti keseluruhan program pramusim di Chiang Mai, Thailand akibat beberapa masalah termasuk isu visa.
Keadaan tersebut menurut Aidil memberi kesan kepada tahap keserasian pasukan, terutama apabila mereka terus diuji oleh pasukan seperti JDT dalam aksi berintensiti tinggi. Namun begitu, Aidil percaya kekalahan tersebut mampu menjadi pengalaman penting untuk pasukannya mengenal pasti kelemahan dan memperbaikinya dalam perlawanan akan datang. Kuching City selepas ini perlu segera bangkit kerana mereka dijadualkan bertemu Kuala Lumpur City FC di Eras pada 26 Ogos. Sementara itu, perhatian turut terarah kepada perkembangan Shane Lowry. Pertahanan berusia 36 tahun itu dilaporkan telah melengkapkan syarat tempoh pemastautin selama 5 tahun di Malaysia. Perkembangan tersebut membuka kemungkinan besar untuk beliau dipertimbangkan menyarung jersey Harimau Malaya, tertakluk kepada proses dan kelayakan antarabangsa yang berkaitan. Petanda penting mengenai perubahan status Lowry dapat dilihat ketika aksi JDT menentang Kuching City apabila namanya didaftarkan di bawah kota pemain tempatan. Jika segala syarat berkaitan kelayakan antarabangsa dipenuhi, pengalaman Lowry pastinya menjadi satu kelebihan besar buat Malaysia. Lowry bukan pemain yang asing dengan bola sepak peringkat tinggi. Beliau pernah melalui pengalaman di England bersama kelab seperti Millwall dan Birmingham City serta mempunyai pengalaman antarabangsa bersama Republik Ireland pada peringkat awal kejayanya. Kehadiran pemain berprofil seperti Lowry boleh memberikan lebih banyak pilihan kepada barisan kejurulatihan Harimau Malaya, khususnya di posisi pertahanan tengah. Pengalaman, ketenangan, kekuatan fizikal dan kebolehan membaca permainan menjadi antara ciri yang boleh dimanfaatkan sekiranya beliau akhirnya dipanggil menyertai skuad kebangsaan. Namun, status layak untuk dipertimbangkan tidak bermaksud beliau secara automatik akan menjadi pemain Harimau Malaya. Keputusan mengenai pemilihan tetap berada di tangan barisan kejurulatihan dan pengurusan pasukan kebangsaan. Apa yang pasti, perkembangan Lowry menambahkan satu lagi cerita menarik dalam minggu yang cukup bersejarah buat bola sepak Malaysia. JDT kini memegang rekod dunia dengan 109 perlawanan liga tanpa kalah, menjulang Piala Sumbangsih untuk kali ke-9 berturut-turut, manakala perkembangan status Shane Lowry pula berpotensi memberi dimensi baharu kepada skuad Harimau Malaya. Selepas ini, JDT akan meneruskan kempen Liga Super dengan cabaran seterusnya menentang Kelantan The Real Warriors. Setiap perlawanan selepas ini pasti menjadi tumpuan kerana JDT bukan lagi sekadar mempertahankan kejuaraan, tetapi turut mempertahankan satu rekod dunia yang baru sahaja mereka cipta. Angka 109 sudah tercatat dalam sejarah. Kini, persoalan yang lebih besar ialah satu sahaja, berapa jauh lagi JDT mampu meneruskan rekod luar biasa ini.